Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ardh. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Sirajul Huda karya Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badui As-Sambawi pada muka surat 34, 13 baris daripada atas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah musannif, iaitulah Imam Sanusi rahimallahu ta'ala. Ada beza antara musannif dan juga muallif. Kalau musannif ni matan, kalau muallif ni syarah ataupun hawashi, mushi dia. Berkata Imam Sanusi, wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil bashariyatil allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyati kal maradi wa nahwihi. Berkata Imam Sanusi, artinya dan harus dinamakan sebagai harus akliyah, boleh menerima ada, boleh menerima tiada, boleh berlaku, boleh boleh berlaku ataupun tidak. Pada hak segala Nabi yang menjadi utusan Allah Ta'ala. Jadi Nabi yang diutuskan, mursalun, atas segala mereka itu rahmat dan keselamat. Jadi salat dan alaihi wassalatu wassalam, barang yang ada ia daripada apakah yang harus bagi segala rasul itu. Jadi Nabi yang mana? Nabi yang mursal. Harus bagi mereka itu daripada segala arad, daripada segala sifat-sifat yang dibangsakan bagi bashar, yakni manusia. Jadi sifat yang harus bagi rasul iaitulah ianya boleh bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Boleh juga perkara ini berlaku pada mereka atas dasar mereka itu nisbah sebagai manusia. Jadi rasul-rasul ini diutus oleh Allah Ta'ala daripada kalangan-kalangan manusia. Oleh kerana hakikat mereka itu adalah hakikat manusia, maka selayaknya haruslah berlaku sebagai manusia yang biasa.
Kerana itu adalah manusia, maka bersifatlah ia bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan yang lain. Namun ada kait pula, bukan secara umum. Kerana manusia itu ada banyak macam kategori. Ada berbagai-bagai darajat. Ada manusia yang baik dan tak elok sifatnya. Ada sifat yang terkeji, ada sifat yang terpuji. Namun sifat yang harus ini yang tiada, itu kait dia. Yang tiada membawa ia sifat tadi kepada kekurangan, nuqsan, kekurangan pada segala martabat mereka itu. Jadi yang penting sifat itu tidaklah boleh membawa kepada hilangnya kemuliaan, menjatuhkan kemartabatan sebagai seorang utusan. Bila sebut saja utusan, mulia. Mulia artinya tinggi. Jadi bila kita kata Nabi itu yang mulia, maka sudah pastilah tidak boleh bersifat dengan sifat yang menurunkan, yang bercanggah dengan kemuliaan tersebut. Bila kata kemuliaan, ialah sifat-sifat yang terpuji. Tidak ada satu pun sifat yang terkeji. Jadi boleh para rasul itu bersifat dengan kemanusiaan, syaratnya yang tidak membawa kepada jatuh martabat sebagai kerasulan. Iaitu seperti sakit. Jadi antara sifat yang boleh berlaku pada rasul, bila kita kata harusnya apa dia? Harus dengan maksud boleh berlaku, boleh tak berlaku. Boleh saja Nabi Rasul berlaku dengan sifat-sifat tersebut, boleh juga tidak berlaku. Kalau kita kata kemanusiaan biasa, macam mana kemanusiaan biasa? Kalau kemanusiaan biasa, iaitulah dilahirkan daripada gabungan ibu dan juga ayah. Itu yang manusia biasa. Semua lahir daripada ibu ayah. Boleh saja di antara mereka yang lahir dengan ibu ayah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, tapi boleh juga yang berlainan. Kemanusiaan biasa, berlainan macam mana? Hanya seorang ibu saja tanpa ayah. Itu dikatakan sebagai kemanusiaan, boleh berlaku. Boleh saja kalau kita kata manusia itu, iaitulah kalau manusia biasa tu makna hidup 1000 tahun dah paling lama. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam, berlaku kepada Nabi Idris alaihissalam, umurnya panjang, tak meninggal, tak wafat sehingga sekarang. Maknanya boleh berlaku pada mereka. Boleh berlaku kepada mereka dan juga boleh tidak berlaku. Jadi bukan wajib, bukan mesti, dan bukan mustahil. Boleh ada, boleh tiada. Jadinya para rasul-rasul ini boleh bersifat dengan sifat kemanusiaan seperti mana manusia yang lainnya. Seperti apa dia? Sakit. Itu antara sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Sakit dan seumpamanya, seperti makan dan minum. Bila sakit adanya berubat, bila lapar adanya makan. Sebagaimana berlaku sebab musabab kepada manusia yang lain dalam alam musyahadah ini, begitu juga berlaku sebab musabab kepada para rasul-rasul. Ini secara umum sebagai kemanusiaan, selagi mana tidak membawa kepada kecederaan dalam muru'ah, kehormatan, kemuliaan mereka. Kalau begitu, maka tiada harus pada segala. Bila kita kaitkan dengan yang tidak membawa, menjatuhkan muru'ah, bila ada kait begitu, maka tiada harus pada segala mereka itu bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Minta maaf, ini bukannya dia forok bagi kait ni.
Ni forok bagi harus bersifat dengan kemanusiaan. Tu. Ini. Maka fatafrek ni. Kalau bahasa Arab yang sebagai fatafrek. Ataupun fasihah. Fasihah artinya iza aradta ma'rifata kulli syai'in fa'aqul laka. Ataupun fatafrek. Fatafrek macam mana? Kalau begitu, bagaimana pula dengan bolehkah para rasul itu bersifat dengan sifat ketuhanan? Maka jawab ni. Maka tiada mereka itu para rasul, tiada harus pada segala mereka itu bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Dia sebagai manusia. Jadi segala rasul-rasul itu sebagai manusia. Ada pun yang dibincang, yang dibawakan dalam syair-syair seperti Burda Busairi, Burda macam Burda lagi lah, berbagai-bagai Burda, berbagai-bagai syair madah yang memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengar sekali dengarnya macam tinggi ngau. Bukan bererti para penyair tersebut meletakkan Rasul itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama kedudukan dengan Allah SWT. Mereka meletakkan manusia itu tetap manusia yang dibaca, yang dinyatakan oleh Imam Busairi. Pujilah. Tapi jangan jadi seperti Nasrani. Puji apa yang kamu nak puji, masyita, apa yang kamu nak puji, macam mana cara nak puji, pujilah. Kerana Nabi punya nama pun terlalu banyak. Nabi punya sifat yang terpuji pun terlalu banyak. Pujilah selagi mana boleh puji. Namun jangan letak dia sebagai ketuhanan. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad mengetahui perkara yang gaib, bukan bererti Nabi itu memiliki sifat ketuhanan. Bukan bererti kita meletakkan Nabi itu sama taraf dengan sifat Tuhan. Bukan. Yang dimaksudkan Nabi mengetahui perkara yang gaib, iaitulah dikaitkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mengetahui perkara-perkara gaib yang dikhabarkan, yang dikasyafkan, yang dinyatakan, yang dibukakan oleh Allah Taala. Berapa banyak maklumat-maklumat tentang ke alam-alam gaib yang Nabi tak cerita kepada kita. Isra dan Mi'raj hanya beberapa perkara saja yang Nabi cerita pada kita. Sedangkan Nabi pergi tembus langit 7 tu, bermacam-macam Nabi lihat, bermacam-macam Nabi ketahui. Pandangan Nabi bertemu dengan jin, Nabi berpegang dengan jin. Nabi tak khabar kepada kita pelbagai perkara tentang jin. Nabi tak ceritakan semua. Yang mana perkara tersebut kalau dia khabarkan kepada kita, kita pun tak faham macam mana. Dah alam jin dengan alam kita pun dah tak sama. Hanya beberapa perkara saja seperti jin makan, itulah menunjukkan betul. Itu beberapa perkara saja. Kalau Nabi cerita semua, dah seorang pun tak faham. Dah alam berbeza-beza. Bila alam berbeza, dah tentulah kita tak boleh nak fahami. Apatah lagi tentang ketuhanan. Pengetahuan Nabi SAW cukup tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna pengetahuan terhadap mengetahui Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Ada para malaikat, sampai pintar macam mana? Ada para malaikat, dia hanya mengenal Tuhan, tak kenal makhluk. Ada juga macam tu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengenal akan makhluk, mengenal akan Tuhan, dan Nabi lah yang paling kenal akan Tuhan. Jadi sesuailah Nabi itu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tapi bukan berarti secara zati, tidak. Tapi dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pujilah Nabi macam mana sekalipun. Kalau kita dulu biasa dengar apa dia, orang kerja apa? Syair yang nisbahkan kepada apa? Yang nisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke? Bukan. Salawat tibiah. Salawat tib. Bukan bermakna Nabi itulah yang menyembuhkan segala hati-hati, tidak. Tapi Nabi itulah penyebab. Jadi pujilah Nabi. Sebab dialah hati kita semuanya hidup. Sebab dialah kita semua aman makmur.
Sebab dia lah, sebab musabab. Bukan Nabi itu musabbibul asbab, tapi Nabi adalah sebab bagi makmurnya alam buana ini. Sesuailah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah Ta'ala bawakan, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat. Dengan makna yang lainnya, Nabi itu asbab mendapat rahmat segala alam. Bukan Nabi itu yang menciptakan, yang menjadikan rahmat, tidak. Tapi Nabi itu adalah asbab. Itu yang kita fahami dalam madih-madih, dalam burdah, dalam syair-syair memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pujilah, macam mana kamu nak puji, pujilah. Yang penting bukanlah mengangkatkan Nabi itu sama dengan ketuhanan. Kalau Nabi mempunyai, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama 99 Al-Asmaul Husna yang kita ketahui, Nabi juga mempunyai 99 nama. Bukan berarti Nabi itu menjadi Tuhan. Tak. Nabi itu mencontohi akan sifat Allah Ta'ala. Ini dinamakan sebagai berakhlak dengan asma-asma Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan sabur. As-sabur. Nabi juga bersifat dengan sabur. Nabi itu jugalah menjadikan dirinya sebagai seorang yang sabar. Tidak bertindak berlulu-lulu. Itu yang dimaksudkan Nabi juga mempunyai nama-nama yang mulia. Jadi pujilah. Yang penting tidak mengangkatkan, tidak menjadikan Nabi itu sebagai Rasul dan menjadi sebagai Tuhan. Manusia, makhluk tetap makhluk. Cuma tidak seperti makhluk yang lain. Bashar laisal kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Ada orang tak puas hati, nak juga, nak jadikan juga Nabi itu macam manusia yang lain juga. Mana boleh macam tu? Macam mana? Nabi itu dalam keadaan Nabi berhujah, berdebat dengan golongan-golongan musyrikin, golongan-golongan kufar yang lain, golongan ahli kitab. Bukan dalam keadaan kebencian. Bukan dalam keadaan marah. Bukan dalam keadaan jijik melihat sesuatu yang lain. Bukan dalam keadaan merasakan kata diri dia saja betul. Tidak. Tapi berlaku kepada kita apa dia? Dalam perdebatan kita dengan golongan-golongan yang lain, hati kita merasakan kita yang terbaik. Kita merasakan kita memang benci betul yang lain, jijik betul yang lain. Pandangan kita bukan pandangan rahmah. Bukan sekadar kita berhujah, berbalah dengan puak yang bukan Islam. Bahkan perdebatan antara sesama Islam pun jauh gitu. Nak banding kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba kita nak katakan Nabi itu manusia macam kita juga, manusia tak sama. Bersalahan bagi segala Nasrani, golongan-golongan Nasrani yang mensabitkan mereka itu bagi Isa alaihissalam akan sifat ketuhanan. Jadi golongan-golongan Nasrani yang sesat, mereka meletakkan sifat ketuhanan pada Nabi Isa. Sekira-kira berkata mereka itu, golongan Nasrani, golongan Kristian, Isa itu Tuhan. Dengan maksud Isa itu batinnya sebagai sifat ilmu Tuhan. Kalimatullah. Itu dinamakan sebagai logos. Jadi zahir Isa ialah kemakhlukan. Batin Isa ialah ketuhanan. Yang mana asalnya ialah ketuhanan yang dizahirkan sebagai manusia. Hakikatnya adalah Tuhan, iaitulah logos. Itu Trinity itu. Tuhan itu salisus salasa. Tuhan itu tiga daripada tiga. 3 in 1. Berbeza dengan Syekhul Akbar Ibn Arabi yang sebagian orang mengkritik Syekhul Akbar Ibn Arabi yang mereka mengatakan Ibn Arabi membenarkan Kristian. Ibn Arabi juga macam Kristian, yang mana Ibn Arabi mengatakan yang silapnya Nasrani ialah Tuhan itu salisus salasa. Yang sepatutnya golongan Nasrani mengatakan Innallaha rabi'us salasa.
Tuhan itu yang keempat daripada yang tiga. Jadi orang silap faham. Orang silap faham, sedangkan yang dimaksudkan dengan Ibnu Arabi, Rabi'u Salasa, Khamisu Arba'ah ke, ataupun 5 daripada yang 4, 6 daripada yang 5, bukan 5 daripada yang 5. Kalau 5 daripada yang 5 ataupun 3 daripada yang 3, artinya dia hakikat yang sama. Kerana hakikat kita alam buana ini sebenarnya sama, satu. Kayu ke, batu ke, manusia ke, pokok ke, arasy ke, syurga ke, neraka ke, semuanya hakikatnya satu, ialah kemakhlukan. Ini satu. Itu diambilkan sebagai konsep satu. Adat itu sebenarnya ada satu. Bilangan itu hanyalah satu saja. Tidak ada 2, tidak ada 3, ibarat begitu. Semuanya sama. Beza antara 9, kalau kita katakan 5, 5 ialah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Hakikatnya apa dia? 1. 6 daripada 6. 6 ialah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 6. Hakikatnya adalah 1. Jadi perkara itu adalah sama. Jadi salisus salasa bererti yang pertama, yang kedua, yang ketiga ialah ketuhanan. Berbeza kalau kita kata yang keempat daripada yang 3, yang kelima daripada yang keempat, yang keenam daripada yang kelima. Dengan makna yang lainnya, kalau kita katakan yang keempat daripada yang 3, dengan maknanya 1, 2, 3 ini hakikat sama, yang keempat ini berbeza. Itu maksud Syekhul Akbar Ibn Arabi. Ini ada orang salah faham. Orang kata Ibn Arabi membenarkan Trinity. Salah kefahaman. Ini bila baca sekat-sekat jadi macam tu. Baca sekat jadi macam tu. Tapi kalau kita tahu dia punya dasar, dia pemikiran dia kaitan dengan huraian dia, baru kita nampak, oh gini maksud dia. Jadi golongan-golongan Nasrani mengatakan Tuhan itu ialah 3 adalah 1 adalah 3. Tuhan itu ialah antaranya ialah ilm, logos, kalimatullah atau kalimah. Jadi Isa itu ialah sifat ilmu Tuhan. Dan tiada pula harus pada segala mereka itu bersifat dengan sifat yang tertentu dengan segala malaikat. Jadi begitu juga tidak harus para rasul ini bersifat dengan sifat khususiah bagi rasul, bagi malaikat. Bersalahan dengan orang kafir Mekah, orang yang kafir Mekah ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sangka segala mereka itu bahawasanya yang menjadi pesuruh daripada Allah itu bersifat dengan segala sifat malaikat. Jadi golongan-golongan musyrikin menyangkakan bahawasanya kalau rasul itu mestilah dia bersifat dengan sifat malaikat. Buat apa nak hantar daripada golongan-golongan manusia, sepatutnya kena bersifat dengan malaikat. Barulah betul sebagai utusan. Kalau setakat manusia macam aku, dilahirkan juga, akan meninggal juga, sakit juga, makan juga, minum juga. Apa istimewa dia? Jadi pandangan golongan-golongan musyrikin Makkah ialah bila seorang rasul, seorang utusan, mestilah ia daripada malaikat ataupun bersifat dengan sifat malaikat. Maka tiada ia makan dan tiada minum. Maka menyampaikan akan dirinya dengan etikat yang tersebut itu kepada menafikan risalah penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka menyangkakan, mereka beranggapan para rasul mestilah bersifat dengan malaikat ataupun malaikat, maka sebab itulah mereka menafikan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau segi bila kita kata utusan, kalaulah malaikat itulah sebagai rasul diutuskan kepada manusia-manusia,
Bagaimana malaikat nak menyampaikan, nak mengajar, nak mendidik, nak menyelesaikan manusia, sedangkan malaikat itu tidak faham apa itu manusia sebenarnya. Malaikat dia tak faham apa itu nafsu. Kerana malaikat tidak bernafsu. Malaikat ni sifat dia ialah taat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah ingkar, tidak pernah apa semua. Itu malaikat. Jadi dia tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala dengan nafsu. Berbeza dengan manusia. Malaikat tak makan, tak minum, tak letih. Dia tak letih malaikat. Ini kita sikit cukup 40 gaut datang. Lama sikit bosan. Malaikat tak bosan, tuan-tuan. Kau jangan tengok cerita orang putih. Penyambut, tukang cabut nyawa pun dah bosan dah. Malaikat tak ada sifat bosan, tuan-tuan. Tidak ada sifat jemu, tak ada. Itu malaikat. Dia ikut je perintah. Jadi kalau malaikat tidak mengetahuikan hakikat manusia, bagaimana dia nak menjadi sebagai orang yang mendampingi manusia, nak memahami tentang manusia, nak menyelesaikan isu manusia, nak memberikan motivasi, sedangkan dia tak faham apa itu manusia. Berbeza kalau Nabi, Rasul itu sebagai manusia, maka dia faham apa itu manusia. Dia faham apa itu lapar, dia faham apa itu marah, dia faham apa itu lelah, dia faham apa itu bosan dan sebagainya. Jadi sesuailah nak menyampaikan, nak mentarbiah akan manusia itu daripada manusia juga yang memahami akan manusia. Bezanya macam mana? Bezanya iaitulah nuraninya, batinnya, sesuatu yang cukup istimewa. Dia boleh melihat kepada alam musyahadah dan boleh melihat kepada alam yang gaib. Dia boleh berkomunikasi dengan manusia yang lain, dalam masa yang sama dia berkomunikasi dengan para malaikat. Itu bezanya. Seperti barang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita daripada mereka. Pada firman-Nya, daripada mereka golongan-golongan kafir Quraisy. Firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ وَقَالُوا مَا هَذَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Artinya, dan telah berkata mereka itu, segala kafir Makkah itu, apa jua kerana bagi ma lihadzal rasul, apa jua kerana bagi ini Nabi pesuruh, ini makan akan makanan dan berjalan pada segala pasar. Jadi dipelecehkan, ini ke Nabi, ini ke utusan, makan minum sakit le, itu mereka pelecehkan. Maka maksud mereka itu dengan perkataan yang tersebut itu menafikan risalah pengutusan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan ini Muhammad Rasulullah daripada Allah, ini Muhammad ni bukan daripada Tuhan. Mana boleh, ni sama macam kami juga, padahal dia lahir pun aku tengok dulu. Ibarat begitu. Jika ada ia Rasul daripada Allah, nescaya tiada ia makan makanan dan tiada minum air. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Dan bersalahan bagi segala arat basyariah yang membawa kepada kekurangan pada segala martabat mereka itu. Segala mereka itu yang tinggi. Seperti segala perkara yang mencederakan maruah atau muruah. Jadi beza pula sifat-sifat kemanusiaan yang mana sifat tersebut membawa pengertian, membawa maksud kehinaan ataupun jatuhnya muruah, jatuhnya sifat kemuliaan para rasul tersebut. Walaupun ia sifat kemanusiaan, namun boleh bertentangan dengan objektif daripada risalah pengutusan, maka sifat tersebut walaupun sifat kemanusiaan, ianya tidak harus berlaku kepada rasul-rasul. Kerana apa? Ia akan bertentangan dengan objektif asal. Bila nak adanya kerasulan, artinya sampaikan dakwah, tapi dengan sebab sifat sifat kekurangan tersebut, dengan sebab jatuhnya muruah tadi, maka objektif untuk menyampaikan dakwah gagal. Nak sampaikan dakwah, tapi yang menyampaikan dakwah itu dia yang buat dosa, dia yang buat jahat, dia paling jahat. Macam mana orang nak terima dia punya seruan dia sedangkan dia pun tak betul? Ini dinamakan sebagai sifat-sifat yang boleh membawakan kecederaan, menjatuhkan muruah para utusan tersebut. Dan tiada sejahtera daripada tiap barang yang meliarkan akan apa nama? Meliarkan akan mati. Dan daripada tiap barang yang mencederakan akan hikmah bangkit mereka itu, iaitu menunaikan segala syariat. Dan tiada dan terima akan mereka itu oleh segala umat. Jadinya mustahil para rasul-rasul bersifat dengan sifat-sifat yang kekurangan, sifat-sifat yang menjatuhkan muruah. Antaranya macam mana? Iaitulah sifat-sifat yang bertentangan dengan objektif pengutusan. Sifat-sifat yang boleh membawakan orang lari daripada menerima seruan dakwah. Sifat-sifat yang mana sifat tersebut sebagai penghalang orang nak menerima seruan dakwah. Sifat-sifat yang mana sifat tersebut sebagai paparan yang bertentangan dengan objektif seruan dakwah tersebut. Dan berbagai-bagai lagi.
maka misal segala yang tersebut itu seperti makan di jalan. Makan di jalan. Dan apa nama? Mempunyai usaha yang jahat. Jahat di sini bukan mana apa namanya buat tak baik, tak. Jahat di sini ialah dinamakan sebagai perkara yang hakirat ataupun perkara yang tak berapa elok, ada pandangan. Seperti tukang buang darah. Jadi tukang buang darah ni perkara-perkara yang mana ada khazarat, ada yang macam jelek. Jadi semua tak sesuai untuk para rasul. Tukang angkat najis dia apa semua, dia tak, kalau segi manusia biasa bukannya perkara yang haram, tak, tapi dia jelek. Macam bahasa kita nampak sebagai hina. Jadi Nabi bekerja sebagai tukang bagian. Antaranya apa dia? Antaranya ialah tukang bekam. Dan tukang cukur kepala orang. Dikiaskan pada yang lain, berbagai lagi. Ada pun nisbah kepada manusia biasa, dia bukannya haram. Ya harus saja. Tapi nisbah kepada Rasul itu nak naikkan martabat dia. Jadi tak boleh dengan bersifat sebagai tukang bagian. Itu nampak sebagai cara usaha yang jahat. Usaha artinya bekerja. Pekerjaannya. Kalau macam kita kata perkara-perkara yang tidak membawa kepada kehinaan ataupun jelek, maka tidak masalah. Dia yang dikaitkan tadi, perkara-perkara yang dipandang sebagai jelek. Dan masuk pula pada yang demikian itu, budak, apa nama, tiada sempurna akal dan tiada cerdik. Bodoh ni, tiada sempurna akal dan tiada cerdik. Ini semua perkara yang mustahil bagi Rasul. Tak cukup akal, autis dan sebagainya. Bukan berarti perkara itu hina bagi manusia, tidak. Tapi ianya mencari akan muruah sebagai Rasul, yang mana perkara tersebut boleh menjadi sebagai penghalang, pendinding, sebagai benteng, sebagai dinding daripada orang nak menerima seruan dakwah. Sepatutnya seorang yang sebagai penyeru kepada dakwah ini ialah seorang yang tinggi budi pekertinya, seorang yang sempurna tubuh akal fikirannya. Kalau dah tak cerdik, kalau otak dia tak berapa nak betul, macam mana pula dia nak bawakan perkara-perkara yang berharga? Nak cerita tentang intelek, nak cerita tentang ilmu, padahal dia pun tak cerdik. Mana orang nak terima? Jadi syaratnya seorang rasul tu dia mesti cerdik. Tak boleh yang kurang akal. Dan tiada bijaksana. Ini perkara mustahil. Dan tiada kuah tiliknya. Dia lemau. Lemau. Perkara yang mustahil. Dan rendah bangsa segala bapa mereka itu. Keturunan-keturunan yang bukan keturunan yang ada muru'ah. Oleh kerana itulah Nabi Muhammad SAW dinamakan sebagai Al-Mustafa. Al-Mustafa, istifa artinya pilih. Kalau Mustafa, yang terpilih. Selain daripada terpilih dari sudut rohnya, dari sudut jasadnya, tubuh Nabi SAW terpilih daripada seorang yang mulia, ibu bapa yang mulia, iaitu apa dia? Siti Aminah dan juga Abdullah. Yang mana kedua-duanya cukup tampan, rupawan dan sebagainya, dan berbudi bahasa, berakhlak mulia. Kedua-dua ibu bapanya. Dan sesungguhnya cukup menarik. Dan yang paling menariknya ialah
Nabi SAW lahir daripada susur galur pernikahan yang syar'i. Bukan pernikahan bangsa kabilah-kabilah musyrikin yang lain. Bukan pernikahan yang jenis membaling batu tu, ni bini aku. Tak. Dia pernikahan yang bangsa syariah. Oleh kerana itu sebagian ulama mengatakan bahawasanya sebelum Nabi SAW adanya agama dinul millati Ibrahim Hanifah. Jadi sebagian mengatakan pernikahan antara Sayyidina bapa Nabi dan juga ibu Nabi itu atas dasar syariat millati Ibrahim, agama Hanifah. Nabi itu mengikut akan tindakan perlakuan ibadat millatul Hanifah. Nah, itu sebagai pandangan. Namun nak katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpilih dari sudut susu galur. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayah baginda setelah Nabi dah hadir dalam kandungan, wafat. Artinya tak ada dah adik-beradik, ibu sebapa dah. Kemudian Allah Ta'ala biarkan Nabi itu mendapatkan kasih sayang 10 tahun sebagai kemanusiaan yang menerima kasih sebagai seorang ibu. Kemudian wafat ibunya. Tak ada dah adik-beradik satu ibu. Tak ada. Jadi dinamakan sebagai terpilih. Kalau Nabi Muhammad ada 2 adik-beradik, 3 adik-beradik, artinya belum habis pilih dah. Mesti ada yang bawa lagi. Sampailah dia yang terakhir. Nabi Muhammad SAW dinamakan sebagai Mustafa, yang terpilih dari susu galur keturunan dia. Keturunan yang paling mulia itulah sampai kepada peringkat Siti Aminah dan juga Abdullah. Dia seorang saja. Tak ada yang lain dah. Tak ada yang banding. Dia tak ada nasyabi, tak ada nazir, tak ada bandingan dah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi mustahillah para rasul-rasul itu berketurunan daripada keturunan yang tidak mulia. Dan jahat fikir apa ni? Jalan segala mak mereka itu. Jalan ke bodoh? Tak ke itu lam. Betul. Bukan fikir. Terputuskan dia punya tulisan ni. Dan jahat pekerjaan segala. Segala apa tu? InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Panjang nampak ini. Ini semua tafrek-tafrek tentang lawanan bagi perkara yang harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara-perkara yang mustahil bagi Rasul itulah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa-apa yang boleh membawakan kepada cederanya muruah, menjatuhkan martabat kerasulan, yang membawa kepada terhentinya tertegahnya hikmah daripada kebangkitan. Jadi segala yang benar segala yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kesilapan, kedhaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi wasallam. Allah.